Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Bersama saya Ifa Fakihah, wartawan Tirax anda. Hari ini ada satu video khas tentang projek komuniti yang bertemakan kemanusiaan yang akan kami jalankan. Nak tahu tak? Jom kita ikuti sorotan video projek ini. Roll camera. Cat. Okey, intro kita dah siap. Tapi sebenarnya, projek apa yang kita nak buat ni? Korang tak ada idea ke? Tenang Faris, idea itu seperti angin. Tidak nampak tapi boleh dirasa. Angin tak boleh beli barang, Ifa. Bajet Kelab TV PSS kita pun RM15.50 je. Nak buat projek komuniti apa? Tak apalah, jom makan dulu. Lapar lah. Nanti bila dah kenyang, barulah dia datang. Tengok tu. Pakcik Miro tengah mut singa. Jangan cari pasal. Tapi korang tengok Kisha tu. Dah 2 hari aku perhati, dia makan biskut kering je waktu rehat. Dia tak cukup duit lah tu. Korang tengok tu. Pakcik Miro jalan ke arah dia lah. Sorok. Nah, makan ni. Tak apalah Pakcik Miro. Saya tak cukup duit ni. Tak apa, kamu makan je. Tadi dah ada orang bayarkan. Nanti kalau kamu lapar, kamu tak boleh fokus nak belajar. Alhamdulillah. Semoga murah rezeki orang yang bayarkan makanan ni. Amin. Pakcik Miro rupa-rupanya selalu tolong murid yang susah secara senyap-senyap. Kita selalu ingat dia garang sebab dia selalu cari. Jangan lari waktu beli makanan. Itulah sifat kemanusiaan Farisha. Dia tegas sebab dia sayang. Korang, aku dah ada idea untuk projek kemanusiaan kita. Much later. Cikgu! Apa? Cikgu, nak tahu tak kami dah tahu apa nak buat untuk projek kemanusiaan kami. Ya ke? Apa projeknya? Kami nak buat tabung kasih Chan untuk letak dekat kantin. Siapa-siapa pun boleh isi duit dalam tabung ni. Kawan-kawan yang tak cukup duit boleh ambil dalam tabung ni untuk beli makanan. Saya rasa menarik juga idea kamu ni. Kamu boleh bantu kawan sambil bersedekah. Saya rasa kamu boleh teruskan projek ni. Sekian laporan saya untuk projek kemanusiaan Tirax TV Kasitan. Kawan-kawan semua jangan lupa menyumbang untuk projek ni ya. Semoga berjumpa lagi di episod akan datang. Bye. Alhamdulillah. Siap juga video kita ni. Nanti kalau dah upload kat YouTube, popular lah Pakcik Mirul. Masuk YouTube ke ni? Malulah pakcik. Tapi, korang bertiga, kalau nak makan kat kantin, kena bayar juga ya. Tak ada diskaun-diskaun.